والعلم الحقيقي إنما هو العلم الذي يورث الخشية ويورث الصدق ويورث التوبة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن حقيقة الخشية منحصرة في العلماء أهل الخشية الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. Dan ini adalah sambutan yang terbaik sekali, iaitu dengan menyambut agama Rasulullah, menyambut akhlak Rasulullah, menyambut ilmu agama yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan semua tahu bahawa kita dah dapat setengah ekar di Hulu Langat, dan insyaAllah bila dah siap, tuan-tuan puan-puan punya anak-anak yang belajar di sini, yang selesa di sini, akan berpindah di tempat yang lebih selesa, insyaAllah.